rahmah pun tak dapat rahmat dengan rahmat. Tu hilangnya. Maka pertama sekali pesanan Nabi, fitnah. Apa itu fitnah? Ujian. Buka dalam Al-Quranul Karim, bukan kata fitnah harta je. Tuan-tuan pula, perempuan, cuba tengok anak beranak kita pun. Anak beranak kita, saya sebut dalam program Tanyalah Ustaz ni, insya-Allah sebelah hari bulan saya ada satu lagi. Simpan dalam diary ya. Sebelah hari bulan. Esok lusa lah. Esok lusa. Ya. Saya sebut hari tu bila ada orang tanya fitnah dan ujian. Anak-anak kita, pasangan hidup kita, Allah bagi dalam 4 keadaan. Allah bagi dalam 4 keadaan. Keadaan yang pertama, apa dia jadi? Anak-anak dan pasangan hidup jadi qurrata a'yun. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 74. Kan? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan surah 25 ayat 74. Allah kata gitu. Qurrata a'yun maksudnya penyejuk mata. Ada anak-anak kita, anak-anak balik sekolah, kita lama tak tengok dia. Balik sekolah tu banyak jam, 5 jam. Kita rasa seronok tengok dia balik selamat. Ya, ada pasangan hidup, kami laki pergi kerja balik tengok bini serabut lagi ada. Bukan kata tenang, serabut. Kita balik, Assalamualaikum. Masuk je lah tak payah pergi salam, kan rumah awak. Jadi itu. Kadang bagi salam tak jawab, masuk. Buka pintu pun tidak, sibuk baca WhatsApp. Zaman sekarang lah, heran. Laki bini dah kurang berbual. Mak bapak dengan anak-anak dah semakin kurang berbual. Jiran-jiran pun semakin berbual, tapi dalam keadaan hantar WhatsApp. Itu aja. Jarang dah berjumpa. Ya, jarang dah. Jadi kita nak bagi tahu bahawa yang pertama Allah bagi ujian pada kita yang tu sebelum Allah bagi harta ni. Allah bagi ujian zuriat kita adalah qurrata a'yun, penyejuk mata. Kemudian Allah ada bagi pada kita ujian yang dipanggil sebagai zinatun, perhiasan. Ya, perhiasan. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 46. Perhiasan tu apa dia? Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak serta pasangan hidup ahli keluarga menjadi perhiasan dalam rumah tangga. Kita masa bujang-bujang kan, merantau, lepas tu balik kampung, orang tanya, dah menikah ke belum? Kan, bila menikah, isteri jadi perhiasan, suami jadi perhiasan. Bila dah menikah, balik kampung, anak berapa? Itu kan, mesti. Dia akan jadi perhiasan dalam alam rumah tangga. Kalau kita jalan berdua saja, tak ada anak, macam tak berapa sempurna. Besok kita dah tua dah kan, kalau tak ada cucu pun rasa macam tak berapa sempurna. Bila dapat cucu pula tu, ganas lah tu. Jenuh pijak kepala tu. Ya, nak bagi tahu kepada kita bahawa tu perhiasan. Dan juga Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita bukan hanya qurrata a'yun, bukan hanya zinatun, maka Allah bagi dalam kehidupan kita, dalam zuriat kita ini dipanggil sebagai aduun, musuh. Anak-anak pasangan hidup boleh jadi musuh pada kita. Surah At-Taghabun surah 64 ayat 14. Ya, surah At-Taghabun surah 64 ayat 14. Allah bagi tahu bahawa ada di antara pasangan hidup kita musuh. Nabi Lut alaihissalam kan bini dia musuh. At-Taghabun ayat 14. Ya, kemudian cerita tentang Nabi Nuh, isteri dia pun jadi musuh dia juga. Kan ya, anak-anak musuh ni banyaklah. Banyak sangat. Dan yang seterusnya, ujian yang Allah bagi kepada kita kat mana? Ada dalam surah At-Taghabun juga, tapi ayat 15. Apa dia? Fitnatun. Fitnah, ujian. So ada 4 lah. Ya, pertama penyejuk mata,
kemudian kedua perhiasan, ketiga musuh, dan keempat ujian. Ada 4. Hak ni Allah bagi, semua orang kena. Semua orang kena. Dapat anak lah, suruh baca buku ni 60 kali dah mulut kata tak baca-baca. Tu kan. Kenapa? Sebab Allah nak mak tu ulang cakap banyak benda baik, dapat pahala. Kan, ada saya forum minggu lepas dekat Putrajaya dengan Ustaz Zakaria Osman, Jakim punya, kan ada dia selalu moderator hal ehwal Islam tu, Ustaz Zakaria kan. So dengan Profesor Dr. Nur Mamat, tu. So ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu doa kita dimakbulkan Allah? Saya kata tak payah tahu doa tu dimakbulkan ke tidak. Ni kita cari, belum dapat. Sebab Allah dia tak bagi macam kita minta, dia bagi ikut apa kebijaksanaan dia. Ustaz tak dapat pun, dapat. Apa yang dapat? Paling kurang awak jadi orang yang kuat. Doa tu makbul lah tu. Ada orang sombong tak nak doa dengan Allah Ta'ala. Bila kita jadi orang yang sentiasa berdoa pada Allah, itu kemakbulan. Kita menjadi orang yang kuat berdoa dekat dengan Allah, meletakkan perasaan raja, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu 4 perkara. Tapi hak paling besar dalam hidup kita, yang tu je kecil-kecil je, anak beranak gini lebih kurang macam tu. Tapi besok bila dah besar sikit, bila kita dah reda-reda